sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam randiknya, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang mengingatkan kita tentang pengorbanan seorang ibu yang bekerja keras demi masa depan anaknya. Bayangkan, ketika langit masih gelap, burung pun belum berkicau, seorang ibu sudah memulakan langkahnya dengan pakaian kerja yang sederhana tetapi dengan semangat yang luar biasa. Mengapa? Kerana di rumah ada seorang anak yang menjadi harapan hidupnya. Kasih seorang ibu tidak pernah meminta balasan, namun seringkali kasih itulah yang paling lambat dihargai. Tatkala embun masih setia memeluk dedaunan, kelihatan seorang wanita menggenggam penyapu dengan penuh cekal. Dialah Puan Saadah, bukan seorang doktor, bukan seorang peguam, jauh sekali seorang usahawan ternama. Namun pada bahunya tergalah sebuah amanah yang jauh lebih besar, amanah membesarkan anak sendirian. Kisah ini bermula dengan kehidupan Puan Saadah, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai tukang pembersihan di Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Setiap hari dengan penyapu di tangan dan semangat yang tidak pernah luntur, beliau membersihkan jalan-jalan yang dilalui ribuan manusia setiap hari. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, Puan Saadah tidak pernah menganggap kemiskinan sebagai alasan untuk berputus asa. Sebaliknya, beliau percaya bahawa pendidikan merupakan satu-satunya jalan yang mampu mengubah masa depan anak tunggalnya, Saleha. Namun, kehidupan seorang remaja tidak pernah sunyi daripada pengaruh persekitaran. Saleha mula membandingkan kehidupannya dengan kehidupan rakan-rakan yang lebih beradab. Sedikit demi sedikit, rasa syukur mula digantikan dengan rasa malu terhadap kehidupan sendiri. Di sekolah, Saleha berusaha menyembunyikan latar belakang keluarganya. Dia sedang melarikan diri daripada kenyataan hidupnya sendiri. Apa sahaja yang Saleha minta, Puan Saadah berusaha penuhi permintaan anak kesayangannya. Walaupun permintaan itu menyebabkan Puan Saadah terpaksa bekerja lebih masa. Kawan-kawan, kasih seorang ibu memang luar biasa. Namun, kasih itu semakin diuji apabila sekolah mengadakan perjumpaan ibu bapa dan guru. Saleha sebenarnya tidak mahu ibunya hadir. Dia malu dengan pekerjaan ibunya. Walaupun pada awalnya Puan Saadah akur, tetapi apabila majikannya memberikan pelepasan untuk menghadiri perjumpaan tersebut, Puan Saadah hadir memakai pakaian bekerja pembersihan tanpa menyedari bahawa kehadirannya bakal mengubah segala-galanya. Saat itulah rahsia yang selama ini disimpan oleh Saleha terbongkar. Rakan-rakan mula mempersendamkan pekerjaan ibunya. Pandangan sinis dilemparkan, maruah seorang anak terasa tercalar. Tetapi lebih pedih daripada semua penghinaan itu ialah kata-kata yang lahir daripada mulut anak sendiri. Saleha menghampurkan kata-kata yang menghiris hati ibunya di hadapan orang ramai. Hati seorang ibu yang selama ini tabah akhirnya benar-benar terluka. Kemuncak kisah ini berlaku dalam sekelip mata. Saleha melarikan diri. Puan Saadah mengerja anaknya tanpa memikirkan keselamatan diri. Apa yang difikirkan ketika itu hanyalah hanyalah keselamatan anak yang amat disayanginya. Namun, takdir Allah mengatasi segalanya. Sebuah kemalangan berlaku. Dalam beberapa detik yang terlalu pantas untuk dihitung, seorang ibu memilih untuk mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan anak yang baru saja melukakan hatinya. Ketika tubuh itu rebah menyembah jalan, Saleha akhirnya sedar
Kasih seorang ibu sentiasa mendahului segala luka yang pernah ditoreh oleh seorang anak. Ketika itulah segala keegoan Saleha runtuh. Yang tinggal hanyalah penyesalan. Penyesalan kerana gagal menghargai insan yang paling baik berkorban dalam hidupnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Puan Saadah masih sempat memaafkan anaknya. Tiada dendam, tiada kebencian. Yang ada hanyalah kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah mengenal penghujung. Kawan-kawan, marilah kita menghormati setiap pekerjaan yang halal kerana setiap rezeki yang dicari dengan titik peluh adalah mulia di sisi Allah. Sesungguhnya kasih seorang ibu tidak pernah meminta balasan, tetapi kehilangan seorang ibu meninggalkan penyesalan yang berkekalan. Sayangilah ibu kita selagi mereka masih ada. Sekian, terima kasih.